Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik. Berkenaan video lepas, saya ada bagi tahu tentang syurga, makam kerohanian dalam perasaan. Ada 4 makam. 4 tu dah umpama Nabi lah, ataupun alim ulama yang sering mengerjakan kerja Allah, yakni kerja-kerja di samping memberi nafkah. Bekerja, maksudnya bekerja di jalan Allah tu menegakkan keadilan ataupun keharmonian. Selalunya kita di sini menekankan keharmonian di tempat masing-masing. Jika berlaku kacau bilau yang boleh menyebabkan kerisauan, itulah yang alim ulama kerja mereka bakal ada. Bagi syurga ada dua rasanya, syurga dunia dan syurga akhirat. Jika nak merasakan diri kita disyurgakan di dunia, rasa senang je, rasa selesa je, rasa tenang je. Tapi bagi saya, Islam menekankan ketenangan hati dalam segala perkara yang berlaku dalam kehidupan. Kita harus rasa tenang dan tenteram. Kita lakukan projek mega ke, kita lakukan kerja ke, berniaga ke, haruslah kita rasa tenang. Sebab ada makam perasaan untuk membantu menguatkan nas tentang tenang dan tenteram. Tak semestinya orang yang kaya tak tenang. Sebab bila saya lihat dengan perkembangan ilmu, untuk mendapat ketenangan, bila mereka diberikan rezeki yang limpah luas, mereka boleh menggunakan rezeki itu untuk mendapat ketenangan. Mungkin boleh keluar dengan keluarga, makan sama-sama, dapat tengok macam mana perkembangan kehidupan ke atas anak beliau. Mungkin boleh tumpang gembira atas kecemerlangan anak dalam mengambil keputusan SPM. Maka perasaan ni dia harus dipupuk dari mula. Jika yang tahu mungkin dari mula, ataupun ada teknik tarbiyah daripada keluarga masing-masing untuk tarbiyah anak-anak daripada mula. Kadang-kadang kita kena tahan sikit. Bila kita tahan, kita lari. Bila kita dah lari, kita biasa. Kita buat benda yang orang tak buat. Sebab kita dah biasa. Orang kerja mungkin 40 tahun, lepas tu berniaga. Dia nak sebab badan mungkin dah ada faktor usia kan. Tapi setengah orang dia kuat sebab dia dah biasa. Bila dah biasa, susah nak cakap dah. Asal lah kerja lagi sampai umur 60 kan. Sebenarnya dia dah biasa. Bila dah biasa, susah nak tukar momentum tu. Baik. Saya rasa sekadar ini sajalah buat hari ini.